Hai, selamat datang ke YouTube channel saya, AI Makan. Ming naneng kena ming nasua, ming nasua kena ming naneng. So, sekian lama saya tidak post konten. Hari ni, saya bersemangat balik untuk post konten. Saya korang tahu, ramai yang orang kata kat saya ni macam budak-budak lah, itulah, inilah, boleh duduk diam lah, gelak macam speaker lah, telan speaker ke masa kecil, macam tu lah, itulah, inilah. Hari ni saya akan bawa share keluar, and then saya akan jadi seorang yang lelaki yang matang. Sampai dah. Mana putih. Hello. Hai. Lama tak jumpa. Semalam mau jumpa? Lama tak jumpa, Mai. Ya ke? Ya. Sekejapnya bersiap. Sekejap kan? Sebab mak yang lambat. Ya, betul, mak yang lambat. Buang sampah tadi. Dah makan ke? Belum? Saya ada buat coklat. Satu untuk Mat. Tak apalah, saya makan. Makan lah, kita belum makan lagi. Boleh jadi mak makan. Macam ni aja dia. Ha? Sebab kita dah lama tak share konten. Ya ke? Macam lain pula rasa dia. Kenapa lain? Tak tahu. Lain sebab lama tak buat kerja kan? Ya. Banyak yang tertunggak. Maaf guys. Share pun nak start buat konten dah. Okay. Kenapa Mat macam lain? Apa yang lain? Macam ni kalau Mat lain. Mana ada, sama lah. Suka lain Mat. Apa yang lain? Dia tak vibe lah kalau Mat macam ni. Apa yang tak buat ni? Betul lah, macam ni lah maknya. Macam ni Mat. Ya. Sebab kita dah lama tak buat konten ni. Dah saya rasa macam lain. Maybe macam tu kot. Ni nak pergi IOI ni, Mat nak pergi cari barang bilik Mat. Okay. So guys, saya nak drive dulu, kita sambut lagi, okay? Let's go. Let's go. Ni nak jom makan dulu ke apa? Mana-mana je. Lapar tak? Tak adalah lapar sangat. Mat lapar ke? Kalau lapar kita pergi makan dah dulu. Lapar, kita makan dulu. Cari rokok aja mana-mana. Kita pergi makan dulu lah. Okay. Oh, kita pergi cari barang-barang tu. Okay. Okay, Let's go. jom. Jom. Saya nak makan apa? Saya nak makan masakan panas ke apa ke? Kita nak makan. Makan apa? Kita makan nasi. Nak nasi? Semalam kita tak makan nasi. Sekali lagi kita makan nasi lah. Absolute Thai. Absolute Thailand. Nak makan yang tu ke? Kenapa? Kenapa Mat macam tu? Apa yang macam mana macam ni lah? Cepatlah. Kita nak makan apa ni? Kita makan ni lah, Absolute Thai. Okay. Absolute Thai. Okay, let's go. Kita makan Absolute Thai, okay? Okay, kita sampai. Makan sini kan? Ya, Absolute Thai. Dah. Mat nak makan apa, Mat? Mak makan nasi je. Nasi? Nasi putih. Mat makan nasi apa? Nasi putih. Nasi putih je? Lauk apa? Lauk ayam. Ayam. Saya nak makan apa? Sekejap, saya tengok dulu. Ni apa ni? Macam sedap je. Sedap. Saya dah makan nasi. Macam sedap je. Sedap ni dah. Nak makan apa? Tak, saya nak yang hidang ke macam mana? Saya dah order dah. Saya order apa? Saya order sup. Sup lah. Beef noodle. Beef noodle. Iyalah. Tak tahulah nak makan apa. Kenyang lah. Kenyang. Kenyang apa? Tak ada makan pun hari ni seharian. Pukul berapa dah? Pukul 6 dah. Tahu mana Mak tak makan lagi? Manalah tahu Mat belum makan. Kenyang apa Mat? Makan apa tadi? Makan roti. Makan roti, makan nasi. Nak naik apa ni? Naik apa? Naik kereta. Nak air apa? Naik air. Kenapa kau marah? Mana ada marah? Mak tanya je. Kita nak air kosong. Air kosong je? Ya. Lepas tu nak apa lagi ni? Tu je. Tak ada dah? Ada. Mat makan apa? Tak makan? Makan. Apa ni? Dah kenyang. Dah makan.
Tu dah order dah nasi goreng. Anak lagi lah depan Mat. Kenapa? Nanti Mat ejek Syed rongak. Syed rongak? Mat ejek Syed rongak. Mana ada, tak matang lah main ejek-ejek ni. Apa ni Kenapa? Mana mak ada marah Syed? Mak marah Syed tadi. Apa je mak marah? Mak cakap mak tak nak ejek lah, nanti nak apa? Bukan nak ejek je tadi masa order makanan tu, kenapa? Ni kalau tak ada mood tak payah buat konten. Bila masa tak ada mood? Ada marah-marah orang tak payah buat konten ni. Aish. Mana ada? Jangan cabar Syed tau. Apa yang Jangan cuba nak prank Syed Apa yang pranknya? Ketuk kepala kau. Buka tu, tuang tu. Selagi tak buka tuang, Syed tak nak bagi ni. Syed bagi habis ni. Tak nak manis. Pasal orang tak. Bersuruh marah-marah orang. Bila mas? Syed takut ke Syed marah balik? Apa yang mak marah? Mana ada mak marah? Mak je cakap buat apa nak ejek-ejek tak nampak matang lah. Macam tu. Tak? Tak? Nak lagi? Mak marah Syed tadi. Nak order apa? Mak tanya. Kenapa? Mak tanya nak makan Dah apa? makan dah. Mak tanya nak makan apa, nak order apa. Kenapa lain macam lain je? Apa yang lain? Kita dah lama tak shoot. Kita kena starting dengan benda yang happening tau. Kalau macam ni, kita teruskan macam ni je lah sampai habis. Ya Allah Akbar, apa je? Bukan senang nak ambil apa balik. Kenapa? Apa ni? Ya Allah, mak Bukan nak senang nak ambil apa balik. Apa, kita punya mood balik nak buat YouTube. macam ni kan mak selalu. Tak, mak tak macam ni. Okey, teruskan. Go on. Yang penting orang tahu Syed dah bagi komitmen dalam konten Mat. Lepas tu? Tapi Mat, Ni kopi mak, ni mak buat konten. yalah. Okey, tak nak marah, tak nak marah. Okey. Sorry. Maaf, awak marah, sorry. Kenapa senyum macam tu? Tak senyum pun. Kalau buat lagi sekali, Syed serius lah. Apa buat apa? Mak marah Syed tadi. Mana ada marah? Marah-marah dalam konten ni, tengah shoot konten ni. Mana ada marah? Mak tanya nak makan apa, nak order apa. Mak tanya tu je. Okeylah, kita tunggu makanan sampai and then kita makan-makan. Lepas tu barulah kita pergi cari barang. Dah makan tak baca bismillah. Makanan Syed sampai dulu. Okey. Kita dah bismillah dah tadi. Okey. So kita orang dah siap makan. Kita nak pergi bayar dulu. And then baru pergi cari barang. Let's go. Kenyang tak? Weh, kenyang weh. Kenyang sangat ah? Kenyang dah. Kenyang dah ah? Haa. Okeylah, kalau dah kenyang dah boleh beli barang kan? Let's go beli barang. Dia racun saya casing pula. Kita nak cari barang dekat mana? Cari barang kat kedai lah. Kedai perabot lah. Kan nak pergi cari dekat kedai kasut tak? Kenapa ni? Macam ketiak ni? Apa? Mana ada gurau je. Okey, tak. Jam Syed. Mana? Mana kedai tu? Lagi buat sekarang je? Jom kita tanya dulu. Jom. Kenapa Mak macam marah? Mak nak cepat ke? Tak. Mana ada? Mak okey je dah. Okey Dia je. marah saya guys sebab saya buang masa je. Mana ada marah? Ya Allah. Mak okey je. Mak ikut je share. Share lagi ni kan besarkan jam kan. Tali jam. Ya, jom. Anjelah kat Kenapa sekarang baru ada? Hari tu tak ada pun yang share knot ni. snack mana? Nampak tak? Dia ada batu. Akak, Tak ada. boleh tak nak sambung dia punya ni tali tu? So kita tunggu si chef ni panjangkan dia punya jam. Lepas tu baru kita pergi cari barang. So kita dah sampai dah dekat Home Ni Pro. kat Home Pro. Oh. Kita nak pergi cari cadar dulu. Okay. Cadar untuk katil saya. Baik, jap. Nak kencing. Kencing aku. Sherina. Nak kencing kali kedua.
Ni ada lagi. Ai kuat kencing ah. Tadi dia nak kencing pakcik angka tu Sekejap tengok. nak berak. Wah, lampu boleh beli untuk side table share. Murah sini. Murah je. Nantilah aku di sini. Tunggu pindah dah. Boleh. Untuk side table. Ni cantik. Mana dia punya troli ah? Mutu troli. Pegang jap. Ni cadar ni. Macam sedap je kau jadi. Nak beli. Mana cadar? Comforter dia. Macam best je. Mana? Naik. Okey. Mat, beli yang ni, Mat. Mana? Bungan ni? Ni untuk Mat. Macam mana nak tahu saiz dia? Dia ada tulis situ. Lupalah kata mak tu. Mat, kata queen kan? Queen ah. This is bed talk. This is single. Single. Yang queen mana? Ni queen. Q. Oh, yang ni pink semua ni. Apa ni? Bercorak. Mana corak-corak ni? Ni sini. Ni. Mana? Ni queen ke? 2 pieces single. Hah? Single lah. Mana Nak cari yang queen. Weh, macam pernah kerja kat sini je. Ni apa? Ni queen ni. Queen. Oh, boleh. Ni gambar organ tu ke? Kan eh? Weh, set kepuk. Oh, ya ke? Janganlah malu. Mari sini. Weh, jumpa set ganu weh. Geng ganu weh. Nak colour apa Color milk tea. Mesti. Color teh ais. Ni cantik. Hijau ni? Nak color apa macam mana? Color hitam. Anak hitam. Nak color grey. Ni king, size king. Nak queen kata tu size queen Queen. A few moments later. Jom. So tak jadi ambil yang tadi, kita ambil yang sekalian selimut. Apa? Saya shot sendiri je. Aduh. Bukannya mak palau share, mak cakap. Mak cakap jangan share. Tak boleh macam tu tau. Kenapa? Mak cakap je jangan share. Mak tak macam ni. Oh, mak macam mana selalu? Apa? Mak macam lain je. Apa yang lain? Macam ni lah mak. Tak, mak tak macam ni. Apa share tak suka ke kalau mak macam ni? Tak suka. Kenapa tak share? Kena macam dulu masa first kita shoot. Macam mana kita Mana boleh macam ni? Kita lama dah tak shoot, Mat. Lepas tu Mat macam ni. Tanya sendiri netizen. Mesti diorang pun nampak. Nampak apa? Mat lain. Mungkin ke tu yang dia orang nak? Mat tak ada orang lah. Mat jadi diri sendiri. Jangan disebabkan orang bercakap, Mat berubah. Okay, tak payah dengar cakap netizen yang entah apa-apa tu. Tak apalah kalau mak macam ni pun. Jangan macam tu. Lain pada yang lain sikit. Tak nak macam tu. Okey lah kan, mak macam ni kan. Jangan macam tu. Iyalah. Jangan ambil yang tu. Tak apalah. Ubah balik. Tak apalah. Shoot balik. Apa yang shootnya kita dah pukul berapa dah ni? Tukar balik cara tu. Dah pukul berapa Kita dah ni? lama tak shoot tau. Kenapa macam tu? Kenapa mak? Biarlah mak macam ni. Okey, sikit daripada sebelum ni. Kita lama tak shoot. Kita kena starting dengan macam dulu lah balik. Kalau kita teruskan macam ni, kita akan terbiasa macam ni. Kita akan lagi jadi slow. Faham tak? Apa? Kenapa? Cepat buat balik. Apa yang buat baliknya nak end dah? Apa ni? Buat balik. Kenapa? Tak apalah, dah nak end dah. Gila, apa yang gilanya? Cepat, Mat. Dah nak end dah. Apa yang nak buat baliknya? Malas lah nak buat balik-balik ni. Dah pukul berapa dah ni? Saya tak suka macam tu. Apa yang saya tak suka ni? Apalah. Dari awal lah kita share perasaan. Dari dekat kereta lagi. Okey lah kalau macam ni. Sini. Anaklah kau, Mat.
Oh, chef. Kenapanya? Bukan selalu mak macam ni. Apalah. Lepas ni pun maybe Syekh akan buat dengan orang lain. So mak tak naklah nampak macam mak ni kebudak-budakan. Orang tak suka. Dan Syekh pun ada cakap, budak-budak lah kau ni. Lepas tu mak cubalah jadi matang untuk share. Share pula. Bila mak jadi matang, share pula tak boleh nak terima. Betul tak? Bila aku kecil sorry kau tak ada lagi. Bila sumpah lah aku duduk bercakap tadi aku seorang je ke duduk bercakap. Mana pulak ni, tak ada ni. Mana dia ni? Share. Lagi. Apa yang kenapa lagi jangan lagi Aduh. Hai. Dia ni nak main hide and seek pula. Mentang-mentang aku matang macam ni, terpaksalah aku jadi budak-budak balik ni. Share. Mana dia? Share. Tak ada. Share. Mana dia ni? Share. Hai, tak ada ni. Share dalam ni kan. Ai. Aduh. Main nyorok-nyorok pula. Ini. Share. Okeylah, minta maaf lah. Tak buat dah macam ni, tak buat dah. Share. Sherina. Oh, Sherina. Abang ada nampak tak budak pakai baju putih? Tak nampak? Aish. Abang ni tak nak support saya ni. Tak nak bagi tahu ni. Sherina. Mana? Ke sana? Abang betul-betul Abang tak tipu Ke sana? Mana? Belakang? Bad boy dia. Oh, nak main nyorok-nyorok je. Masih bang? Abang kenapa abang tak tahu? Share. Okeylah, tak dah. Tak buat dah. Ni batu nisan. Nak balik ni. Jom. Kenapa Syekh lari daripada Mat? Mat tak kuasa apa Syekh lari tadi. Ha? Apa yang diamnya? Terasa apa? Ha? Okeylah, mak tak buat dah macam tu. Mak tak buat dah. Sorry, okey. Buat macam mana? Semua salah korang. Dia memang macam tu lah. Apa? Mat saja ubah karakter kan? Mana ada? Macam ni lah, Mat. Mana ada ubah? Jom, so kita nak bayar dulu. Then kita balik ke rumah, okay? Let's go. A few inches later. Tak, sekarang ni dia hilang lagi tau. Dia pergi mana pula ni? Aku dah penat dah ni. Aku letih dah ni. Aduh, main nyuruk-nyuruk pula. Aku macam nampak something kat ujung sana. Kita tengok. Pergi mana? Sinilah. Ya Allah. Jom, nak balik ni, jom. Okey, jom. Jangan lagi. Kenapa ni? Dia ni. Oh my god. But
Okay, cepat. Okay, cepat. Kita pun dah nak balik. Okay lah, boleh pegang lah. Sini. Ayolah, boleh pegang. So, kita dah nak balik. Barang-barang saya pun dah beli. Okay. So, semua. Okay ke, Chef? Tak okey. Kenapa tak okay? Sebab mat macam tu. Apa yang macam tu? Saya tak suka ke mak macam ni? Tak suka, tak vibe. Ya ke? Tak syok macam tu. Bukan ke Chef tak suka kalau mak ku budak-budak kan? Saya cakap matang sikit. Mana ada? Cuba matang Tu sikit. Syekh Gurau je lah. Ya ke? Syekh Gurau je lah. Korang dia terasa. Sebab kalau dia macam bergurau budak-budak kan. Saya cakap, tolong matang sikit. Saya cakap macam tu. So dia terasa lah. Oh, pasal buat konten macam ni lah. Mana ada? Nak bagi rasa share lah kalau mat ni jadi matang konon. Taklah, mak nak. That's why mat kena jadi diri sendiri. Tak payah dengan cakap orang. Dah share sendiri yang tak suka kan kalau mak. Mana dia? Saya cakap Syekh Gurau. Lepas tu mak cubalah jadi matang. Panas ni cepat. Dia pula marah saja ya. Hacu. Itu Lamborghini tu. Okay, sorry. Lamborghini. Tu Syekh tak suka lah kalau mak jadi macam ni. Tak suka. Mana aku mak. Apa? Tak suka? Tak suka. Serius lah tak suka. Tak suka. Sebab? Sebab mat dah memang semua orang tahu, AI team tahu, netizen tahu, viewers tahu, Mat Han seorang memang macam tu dia punya karakter. So dia kena naturally macam tu je, tak payah ubah. Mat kena tunggu umur Mat macam bila makin tua. Dia kena ada step by step tau. Dia tak boleh. Lepas tu kalau mak umur 30 tak matang juga macam mana? No, sebab tu lah saya cakap. Jangan paksa diri untuk ubah. Sebab berubah tu dia akan naturally. Bila macam Mat dah makin tua, time tu Mat dah tahu dah. Dia akan slowly, dia takkan terus on the spot macam ni. Ya, pasal Syekh tak boleh nak terima lah kalau mak buat macam ni. Takut sebab Mat kena. Tak lah, Senang cakap jadi je Mat macam sebelum ni. Tak nak. Tak tahu tengok macam ni. Kalau share bagi share, saya tak terima. Sebab share dah biasa kot Mat macam kebudak-budakan. Sebab nak kata mak ni masih budak-budak lagi lah. Taklah. Tapi mak memang budak. Cik tak adalah. Gila dia bodoh kali 5 je budak. Kalau orang cakap kita memang budak-budak Mat. Okey itulah budak-budak lah. Okey tak adalah. Kita pandang je budak-budak Okey tak adalah masalah je nak tengok reaction share macam mana kalau mak macam buat jadi matang ke apa ke. Tak ada pun mak terasa yang share punya ayat cuba matang sikit boleh tak, yang netizen punya ayat matang lah sikit, umur 21 dah kan ni. Tak ada pun nak terasa hati ke apa. Mak sahaja je nak tengok reaction share macam mana. Biarlah diorang nak cakap Mat cuba matang sikit Mat macam budak-budak lah. Biar diorang nak cakap mak tak ni pun tak. penting Mat selesa dengan diri Mat. Apa yang mak selesa dengan share je natural macam tu. Mak selesa dengan share je. Makan ni. Okay, faham? Mesti share pelik kan kenapa mak macam tu tak ada kan. Dari kereta lagi. Dah lah kita lama tak shoot, tiba-tiba pula dia nak bawa mood macam tu. Mesti akan terbiasa macam dah. Bila anak dah terbiasa macam tu. Mak pun selalu bagi tiket lain kat share kan. Tadi mak tak bagi pun. Tak ada dia lagi. Selalu dia bagi pikat lain. Aku macam rasa macam mana ni. Kita cari-cari diri dia yang dulu kat tau. Ya ke? Sharing dulu mak yang dulu ke? Ya. Geli aku. Potong minyak kat geli tu. Geli aku. Aku geli pun. Geli sikit lah. Geli sikit. Okay. Sikit boleh? Apa? Gili sikit. Okay lah guys. So saya rasa sampai di situ saja konten saya pada kali ni. Sorry kalau ada kekurangan ke, tersalah cakap ke guys, apa semua. And lama tak buat konten. Kita nak start balik dah sebab kita banyak busy kan before ni. Betul. Dengan travel sana sini kita tak sempat nak shoot. Kita betul. busy. Kita orang betul-betul pergi travel, tak nak lah macam buat konten apa semua, betul-betul nak realskan station ni. Lepas pada balik pada Langkawi ni baru nak fokus balik dekat kerja. So saya harap korang semua boleh support saya dengan share and AIT yang lain pun. So kita jumpa lagi pada next content. Nak bahagia? Tengok Sherry Mat. Boleh dah. Jadi macam mana mata?
Dia masuk je. Ada mana dia gelak. Tarik nafas dulu. Sekejapnya bersiap. Mak dah 10 minit kat sini. Mak dah 30 minit kat sini. Kenapa sekejap sangat bersiap? Oh, nampak matang macam tu. Nampak bulat lah. Apa bulat? Macam nampak bulat macam ni. Sikit je. Sebab saya pakai tudung macam ni kot. Bismillah dulu. Kau minum. Tu marah-marah tu. Mak tegur. Mana nak marah? Saya dah bismillah tadi. Okey. Tengok video saya ada bismillah baru minum. Okey. Bukan. Yalah nak makan lah ni. Apa nak bad mood Apa yang bad mood? Okey, makan. Selamat. Ya ke? Buat vlog ke? Buat vlog. Hai. Alah, sekali-sekala. Bye. Bye. Akhirnya pakai ni. Supaya kalau mak tengok, baby share. Hantar kat siapa? Mira. Ya ke kat Mira? Ya lo. Kat siapa lagi? Hantar dekat dad. Dad. Apa kau buat? Nampak cermin Mira. Akak kerja sini ke kak? Ya nak apa? Ada nampak budak pakai baju putih tak? Nampak. Siapa tu? Ha? Satu. Budak tu kacik lah. Tak tahu jangan kaca sendiri. Cepat tak? Tahu tak itu aib? Tapi benda tu tak betul pun tahu korang. Kalau betul? Tak ada pun bulu hidung. Dia suka ejek saya bulu hidung. Aku Kalau pun tak betul? tahu kenapa kau ni Kenapa kau ejek aku? Marah. Betul tak betul? Hari tu kan bulu hidung Mike kan dia keluar. Dia tak sedar diri. Dia punya bulu hidung kena panjang. Bila? Tu nampak tak? Oh tak apa, bulu hidung aku kalau gitu kak. Bulu hidung lah. Saya bulu hidung aku. Beres. Aku gunting bulu hidungmu. Oh je. Sebab aku tak ada bulu hidung. Mu ada bulu hidung. Mu asal nipah aku. Mu ada bulu hidung. Aku tak ada bulu hidung. Mu ada bulu hidung. Tak ada. Sungguh? Sungguh. Sumpah? Sumpah. Demi nama Allah. Tunggu gigi aku okey. Aku ada spring ni. Jangan sampai aku lestik pakai spring ni. Uish. Aku Spring cabut apa? spring braces ni aku pop dekat muka kamu. Sampai di sini saja konten kali ini. Baik korang. Bye. Dah bahagia tengok. Tengok bulu hidung Mak. Tengok gigi orang kat share. Bye. Assalamualaikum.